Berkata Al-Wasiti, taubat yang nasuha adalah tidak kekal kepada pemilik taubat, bekasan daripada maksiat secara rahasia dan tidak secara terang-terangan. Artinya taubat nasuhanya taubat yang ligetanya pelaku taubat hanali dampak daripada maksiat secara terang-terangan hana, secara samar hana. Artinya dampak daripada maksiat putra, asal daripada maksiat minimal nak senang lang hati. Miona senang lang hati walau secara zahir hanali tak pede yang dalam taubat nasuha. Taubat nasuhanya orang yang hanali kekal bekasan daripada maksiat secara batin dan secara zahir. Zahir batin sama, yang baru kira taubat nasuha. Dan tidak orang yang taubat ke yang nasuha hana peduli kiban ke yang gemudip bengah, kiban ke yang gemudip suput urau. Artinya hana mau tahu kiban kondisi bengah, kiban kondisi suput, yang orang yang bertaubat, yang benar-benar bertaubat.